Okay, aku ada tengok podcast Rafizi yang dia cakap pasal Ceplos tu kan, yang dia ada ulas sikit pasal lepas tu pasal SU sikit kan. Okay, so aku nak ulas sikit pasal orang-orang yang komen. Aku suka baca-baca komen orang ni. So ada yang komen kat situ cakap Rafizi ni pengkhianat, kan. So aku nak tanyalah kepada yang mengkomen pengkhianat tu, dia pengkhianat apa? Aku bukannya Ceplos Rafizi Aku rakyat biasa yang aku tengok dengan mata hati lah. Okay. So aku tanya apa yang dia khianat. Korang apa yang korang anggap dia pengkhianat tu? Kan. Adakah sebab dia keluar, dia letak jawatan tapi dia tak keluar lagi kan? Betul tak? Dia ada sebab dia letak jawatan dan dia bersuara sekarang ni korang kata dia pengkhianat. Kalau dia